Okey, kita update lagi. Yang ni kita nak perkembangan lah. Perkembangan sebelum ni kan dia keluar pucuk kan, banyak kan. Dia mula nak dalam tajuk pintu tengkujuh sudah terbuka kan. Sebab ni bunga lah. Bunga duri hitam. Durian hitam. Okey, harap-harapnya melekat lah. Harap-harapnya menjadi. Ada dua lagi kuntum malam ni rasanya. Ni. Dia dah terbuka ni. Dia dah terbuka. Rasanya malam ni lah. Malam ni dia. Malam ni dia mekar malam ni lah. Yang ni saya dah salin. Yang ni dah tak jadi dah. Sebab yang tadi dah gugur dah. Punya tu. Saya tak tahu kenapa dia gugur. Apalah, ini yang first. Saya harap adalah yang kekal sampai ke akhir. Dia masih lagi ada masih ada lagi lebah. Cantik lah dia mekar petang. Dia mekar tadi. Masih tengah hari tadi saya tengok dia belum mekar lagi. Dia baru nak keluar tu. Macam dua tadi tu. Okay, ni kita nak ambil ni lah. Sekadar update ni punya daun. Betul juga apa saya beli dari kasihan borang tadi. Kata Cina tu kata ini nitrogen ni. Daun. Dia ada nitrogen. Tapi tak apalah, tak apalah. Asalkan kita try je. Kita tahu kan. Kita nak amalkan ilmu yang kita ada. Tapi mungkin kita silap, mungkin ada penambahbaikan lah. Okey, ini durian 01. Kita tengok durian 02. Kita nak habiskan bateri phone ni. Ni durian 02 ni macam lagi besar daripada durian 01 ni. Macam lah. Awak dia punya rimbun ni tu. Abang buat pagar. Baiki pagar tu. Memang kena sentiasa baiki. Bulu pagar. Pakai bulu. Nak kuatkan dia. Okay, ni durian hitam 02. Banyak juga daun. Pruning lah. Pruning. Pak, ni daun ni sebenarnya dia kalau tak ada tanpa daun baru ni, dia naik ke atas. Pak, sekarang dia melentur. Dia berat daun. Berat daun. Pak, atas belum pruning lagi. Atas belum pruning ni. Besar ni mau tak lepas tangga. Tangga pula disebabkan busuk ni. Dia kemungkinan esok saya nak ratakan ni lah. Ambil lagi tanah kan. Sebab busuk ni susah nak letak tangga. Bila ada busuk ni susah letak tangga nak pun yang atas. Boleh pakai pijak tapi tak sampai atas. Sebab yang bawah-bawah ni kalau sebelum ni lah, bawah-bawah ni masih kecil lagi dia punya ranting dia. Ni update lah. Tinggi betul Tinggi betul. Ni dah sampai 15 kaki ni. Rasanya macam dah sampai 15 kaki ni. Walaupun kalau tak ambil pun daripada sini, kalau kita ambil daripada pangkal dia, memang tinggi pokok ni. Antara dua pokok kelapa ni. Tinggi. Dan kalau daripada luar tu macam tadi kan, daripada belakang tadi kan kita ambil video kan. Pokok ni tak nampak tinggi, tapi bila daripada depan tinggi. Belum berbunga lagi. Akan datang kita letak vertivo.
Kita try vertivo sekali lagi, tengok macam mana. Vertivo. Kalsium boron tu kita ni. Wah, ni kena tanduk lah. Ni kena tanduk dengan ni. Itu kambing lah. Kambing ni tu. Oh yo. Kambing. Tanduk dengan kambing. Bawah sangat tak boleh kan. Bawah sangat tak boleh kambing. Masalah kambing sentiasa ada. Selalu menjadi ancaman. Okay, apa? Dia belum berbunga lagi. Akan datang. Ni pun nak kena banyak puning ni. Pokok ni kena puning lah. Pokok ni kena puning. Sebab dia melampai ke bawah. Kalau tak dia meninggi ke atas, mencanak ke atas sebab tak cukup air. Bila hujan je hari tu. Tapi sekarang pun dah kurang hujan lah. Minggu ni tak ada hujan ni. Kalau tak vertivo boleh lagi apa, susulan. Bunga susulan. Yang ni kalau dia jadi lagi 100 hari nak dia jatuh buah. 100 paling lama 110 lah. Yang ni durian 02. Macam yang ni lagi besar pada ni. Tak tengok lah. Nanti lama-lama dia akan potong juga tu, saya rasa. Sebab dia potong, boleh kita tahu lagi besar. Tapi ni daun yang lama, masih berkhidmat. Tapi dulu pokok ni dia hampir potong pokok ni juga, tapi nasib dia malang. Pokok sana pun hampir potong yang ni juga, tapi nasib dia malang. So sekarang ni kita mengharapkan dia hidup lama. Kita tak mengharapkan dia cepat besar, kita mengharapkan dia hidup lama. Hidup cepat besar, makin lama makin cepat punya ajal ni kan. Ni siapa yang tengok video lama-lama tahulah dia banyak masalah. Dia paling subur yang tu lah. Paling subur. Tapi dia akhirnya dia kecundang jua. So sekarang yang ni paling subur. Yang ni paling bertahan, paling ni lah. Sekarang belajar bunga. Akan datang dia akan lagi banyak buah. Sekarang satu tempat je, itu satu ranting je. Akan datang dia memang macam tu. Buah pertama memang sikit je. Buah kedua, musim kedua, musim tiga lagi. Sebab macam manusia jugalah, dia ada apa ni, macam baru nak melahirkan anak kan. Anak pertama susah sikit, macam mana, macam itu sikit lah susah sikit ke apa kan. Tapi Nuha lahir senang Nuha. Ibu dia kata pun, Umi dia kata pun lahir senang kan. Dia nak tak main Sarah kan. Senang lahir. Tapi nama dia seletak Nuha je, satu je. Orang lain zaman sebelum saya, mungkin zaman saya juga ni, nama panjang-panjang. Ni nama Nuha saja. Okay, inilah dia sebelum ni sakit, tapi masih lagi sakit lah sini ni. Nampak? Dia masih lagi sakit ni. Dia ada kurang apa? Kurang air ke apa ni? Kan? Ni pun serangga perosak ni, nampak ni serangga perosak ni. Dia macam pest, dia penghisap. Dia hisap punya ni lah, penghisap punya serangga. Ni mungkin dia punya kerja lah ni, yang daun rosak ni. Tapi dia memang perlukan daun baru ni. Tak apa, akan datang kita update lagi kan. Sebelum ni macam ni, kat sini pun dia kulit akar putih ke apa kan. Putih, sampai putih ni. Ni pun dia sampai dia punya gersang apa, orang panggil
Dia sakit lah, senang cerita dia sakit. Tapi dia masih lagi bertahan. Ada keluar daun baru. Saya harap dia belum pulih lagi lah. Belum pulih lagi. Nampak? Tinggi pun tinggi. Nanti duri hitam 03. Antara duri hitam 03 ni dengan Musang King 04 ni saya tak tahu mana lebih besar. Tapi saya aturkan Musang King ni belakang lah. Dulu kalau ikut dulu pun Musang King ni memang kita sepas dulu. Okay. Dulu Musang King ni memang dia berlumba dengan ni lah. Berlumba dengan duri hitam 03 tu. Ni daripada jauh. Tapi yang ni lagi dekat. Tu yang lagi nampak ni lagi besar. Kalau sebelah-sebelah dia menang lebar dia. Menang lebar kat bawah. Kalau nak ikutkan tinggi macam sama-sama tinggi lah. Ataupun yang ni lagi tinggi. Kalau ikut lebar ini lagi lebar. Okey. Kita ikuti perkembangan dia. Yang ni Musang King. Alhamdulillah dia, sebab sebelum ni saya risau dia punya daun dia mencanak-canak naik. Bila dia ada daun baru lebat ni. Daun baru pun cantik lah ni. Tapi bukan cantik lah. Standard. Kalau dia kekalkan, lepas tu lagi besar kan dia. Cantik lah. Tapi sebenarnya daun macam ni pun dah cukup lah ni. Kalau besar-besar macam ni kan. Tapi lagi besar lagi bagus lah. Okay. Pak. Yang ni pun saya ingat lagi setahun 2 insyaAllah buah lah kot. Tapi dia dah punya dah mencanak-canak kita tak mengharapkan dia buah kat sini lah. Ini boleh juga buah ni. Tapi kat sini dah tak boleh. Sebab dia naik. Kita mengharapkan dahan-dahan yang mendatang ni. Sebab sifat Musang King memang macam tu. Dia naik mencanak. Dia dah tinggi. Melampai lah. Alhamdulillah lah. Kita tengok lagi setahun 2. Yang ni dulu masa dia kecil-kecil saya pernah potong pucuk je ni. Tapi sekarang tak sampai lah. Tak sampai. Yang bawah tu Musang King 05. Dia bukan ada Musang King 5, tak. Dia pokok yang ke-5. Untuk Musang King dia yang kedua. Ini pertama. Macam. Ya. Rasanya 3 tahun dah pokok ni. 3 tahun. Saya dari dulu saya kata nak tengok dia punya penanti dia tahun berapa kan. Berapa umur penanti kan. Sebab ni ganda ni. Berapa umur penanti, berapa umur dia kahwin. Nampak lah ganda. Ada 2 kaki tu. Tapi saya perasan semut. Ini semut ada dekat pokok tu. Semut ni. Semut api. Kat pokok tu pun ada semut api. Pokok ni pun ada semut api. Kebanyakan pokok durian ada semut api lah. Saya tak risau sangat semut api tu. Tapi dia suka akan kerja kita lah kan. Tapi bagus juga ada semut api sebab dia macam monyet ke, supaya ke jadi penghalang lah. Okay, ni sekolah ni 04 Musang King. Ni 05. Saya tinggal 5 je. Tu King dah KO. Kena kambing. Tapi saya berpengalaman. Tu King saya berpengalaman. Macam saya tahu macam mana nak jaga. Kebanyakan yang pokok durian ni saya dah boleh dah lah. Kalau nak buka ladang, nak buka kebun sendiri tu boleh. Pak dulu sebelum ni saya yang cantum potong pucuk atas tu, nampak. Tu. Yang ni akan jadi batang utama lah. Pak yang naik atas ni, Pak. Yang bawah tu saya potong dia punya tu.
Dia punya pesaing dia pun tumbuh itu daun baru. Nanti dia ni lah Pak. Sebenarnya kalau durian daripada polybag, susah untuk kita dapat daun yang baik. Kebanyakan polybag daunnya macam ni kan. Tapi kalau kita penanti kan, contohnya kita tanam penanti, tak kisah daripada yang ni, daripada penantinya daripada polybag kan ni. Belum lagi yang tanam daripada biji kan. Daripada biji tanam. Saya rasa duri hitam kosong itu berapa? Ya ke dia tanam daripada biji? Kalau tanam daripada biji mungkin dia tanam daripada biji itu. Tapi dia sakit kan. Tapi dia dalam pulih lah. Tapi ni pun tanam daripada biji juga. Bukan daripada polybag. Daripada polybag tu ni. Tapi yang penting penanti tu mesti tanam dulu lah. Dia lagi cepat, dia lagi tahan ni Pak. Sebelum ni Pak, dia punya ni. Sebelum ni dia sakit tau. Sampai sini dia sakit. Daun dia kecil je. Sekarang dia dah pulih balik. Daun besar. Akan datang ni tak tahulah macam mana kan. Tapi sampai sini kan, Pak dia pun rapat-rapat kan. Yang ni pun dah mula jarang balik. Dia ada, sebelum ni dia ada unsur kurang apa. Sekarang ni dia dah pulih Pak. Yang ni pun serangga perosak ni kalau tak silap. Yang ni alamak jatuh pula. Tak sempat tunjuk. Dah picit dah. Tak tahu mati ke tak. Tu jenis serangga perosak juga tu. Tak tahu stem borer ke apa ke kan. Serangga juga lah. Saya pun tak pasti stem borer tu daripada serangga ke tak. Pak ni dia punya daunnya kan. Dia punya daun dia puas hati lah. Dia macam pulih lah. Mungkin masa ni dia kurang air lah. Masa ni dia kurang air. Dia start musim tengkujuh bermula dia ni. Sebab dah hujan lebat, dia dah baik dah dia punya daun. Kebanyakan ada, saya nampak macam ada yang besar-besar panjang-panjang lah ni Pak. Walau contohnya sebesar mana pun sesubur mana pun dia kan. Kalau saya ambil daun duri hitam yang subur kan. Ni contoh ni kan. Kalau saya ambil duri hitam yang subur kan, dia tetap macam ni. Sebab dia ni ciri musangking, dia tetap kurus macam ni. Kalau duri hitam dia kembang tau. Dia kembang. Yang ni kurus. Ni langsing. Pak. Dia sesubur mana pun dia kata ni. Ada yang lagi subur daripada ni. Daun ni kan. Walaupun daun ni panjang ke kan, subur lah. Nak kata pokok ni subur lah. Subur dia baru pulih daripada subur nampak. Sebelum ni macam-macam dia punya ni kan. Itu serangga makan, itu kulat ada kan. Lepas tu dia macam ada terbantuk kurang nutrien ke apa kan. Okey, yang ni dia nak pulih kan. Kalau ada yang lagi subur daripada dia ni kan. Daun ni kan. Lagi hitam, lagi gelap kan, lagi besar dia punya. Lagi besar tapi dia besar-besar, dia tetap akan langsing tau. Berbanding dengan tu dia akan tetap melebar. Kalau lebih subur kan, dia lagi subur, dia tetap langsing juga kan. Kalau ada yang daun lagi besar daripada ni, sebab daun ni dia indikator lah, dia punya petunjuk. Nak tengok dia subur ke tak, dia ada masalah ke tak. Saya tak kata pokok ni subur, tapi dia pulih. Dia sedang pulih lah. Tak tahu dah pulih ke belum. Tapi kalau tengok daun tadi tu, dia pulih lah. Dan daun-daun seterusnya ni. Daun-daun yang baru keluar ni memang nak kena jaga. Dia kena pakai racun serangga tu.
Tapi disebabkan ada bunga tu kan. Kalau tak silap 2 minggu lepas saya dah sembuh. Disebabkan ada bunga tu. So semua ni saya tak ni lah. Saya tak racun. Tengoklah kalau saya rajin. Saya rasa yang pokok bunga tu yang berbunga tu saya tak ni. Kalau saya rajin lah. Yang lain selepas ni lah saya buat. Yang lain saya sembuh. Itulah kalau saya rajin lah. Lepas habis pada video ni, tengok kalau saya rajin, saya akan sembuh. Kecuali pokok tu lah. Pokok yang sedang berbunga tu. Bunga sikit. Bunga tama. Satu ranting dia. Saya rasa mungkin sebab kalsium boron lah. Sebab kalsium boron tu jenis tabur je, jenis yang putih tu kan. Dia jadi, sebelum tu dia ada juga mata-mata. Kan ada pokok bunga kan. Saya malas pause, saya cerita lah. Kan ada pokok bunga, kan ada ni kan. Sebelum dia jadi mata ketam tu kan. Jadi mata-mata kan. Masa tu saya letak fertivore. Sepatutnya 2 minggu lepas tu ataupun seminggu lepas tu, sepatutnya saya letak fertivore lagi. Tapi saya letak kalsium boron dah. Kalau tak silap 2 minggu. 2 minggu selepas ada mata ketam. Yang ni. Dia ada mata ketam. Dia baru nak jadi tau. Dia jadi apa? Kaki cicak. Orang panggil kaki cicak ke apa kan. Masih lagi tunas. Tapi nampak macam dia akan jadi mata ketam kan. Dalam masa dia nak jadi ke arah mata ketam tu, ada tempat-tempat lain yang masih bertunas. Yang sama kalau saya letak fertivore kan, kalau saya letak fertivore daripada saya letak kalsium boron tu, baik saya letak fertivore dulu. Supaya yang lain pun ikut akan jadi mata ketam. Tapi tak apa, itu pengalaman kan. Saya letak kalsium boron sebab saya nak kasih dia lekat. Ini pun banyak yang tak lekat dia jatuh. Yang ni tinggal ni tak tahu, tapi yang tinggal ni pun macam ada hitam hitam. Hitam. Yang ni ada hitam. Ini hitam. Ni nampak ni, dia hitam. Tak tahu hujung dia memang macam tu ke kan. Kalau saya tengok orang yang kata hitam tu tak jadi. Yang ni petang ni lah, sekarang ni. Petang ni. Pukul berapa tadi? Pukul 5 ke 6 tadi kan. Dia berkembang, mekar. Ni malam ni. Malam ni saya rasa. Sebab tengah hari tadi dia macam ni lah. Yang ni macam ni tengah hari. 3-4 jam lepas tu dia dah mekar. Saya rasa ni malam ni 3-4 jam lagi dia bekal lah tu. So saya nak cakap sepatutnya saya sambung. Ini dah kering lah. Sepatutnya sebab kat sini penuh ni mata ketam masa tu. Mata tunas. Tak tahu jadi apa. Lepas tu minggu berikutnya ni semua dia jadi tunas air. Tunas daun lah. Dia jadi daun. Saya buang daun. So kalau tengok video sebelum ni boleh tengok lah dia punya tu. Sebab tapi itulah saya terfikir betul tu. Sebab tadi saya beli lagi kalsium boron. Saya nak tahu tapi saya fikir tak payahlah. Saya fikir tak payah sebab cukup lah tu. Sebab sebelum ni saya dah 2 kali sepanjang dia berbunga ni. Dah 2 kali kalsium boron dah. Itu pagi tabur. Belum lagi yang sembuh lah. Yang sembuh ada Camex kan. Kalsium boron, magnesium. Cukup lah tu kan. Cukup. Okay, itu sajalah. So yang penting yang tadi, pengajaran yang tadi tu, masa yang ni berbunga, sepatutnya letak lagi 2 minggu lagi kan. Dalam jangka 2 minggu lagi tu at least 2 kali lah. Tapi fertivore pokok ni 2 kali saya letak, masih lagi tak keluar bunga. Itulah. Itu punya rahsia ni lah. Kalau fikirkan tak tahu betul ke tak kan. Tapi pokok ni 2 kali fertivore. 2 kali fertivore.
Yang ni sekali herbivore. Lepas tu saya dah kalsium boron 2 kali. Kalsium boron saya letak semua. Ya, kalau yang ni dapat kalsium boron, semua saya letak kalsium boron. Sebab kalsium boron ni, kalsium ni dia mencegah penyakit juga. Dia bagi rintangan kepada penyakit. Itu yang saya dapat daripada video baca lah. Okey, itu sajalah perkembangan. Lepas ni kalau saya rajin, saya sembuh. Kecuali pokok ni, saya semua rajin itu serangga pula lah. Kalau rajin, tengok macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.